So apa yang WeKongsi provide ni, yang WeKongsi Hajat ni bagus lah. Makna orang-orang biasa, orang-orang B40 pun dah boleh ada peluang untuk terima manfaat. Dan dia punya kos pun okey, tak terlalu mahal dan orang mampu lah untuk bayar kan. Nama saya Faiz bin Muhammad Baharom. Saya berumur 35 tahun, bertugas di Perbadanan Muzium Melaka. Okey, so far memang saya ada register dengan WeKongsi lah. Selain saya, memang my family, my wife, also my two son sejak March or April this year. So far daripada my friend, I think he also agent lah, agent WeKongsi. Before April dia ada refer I pada WeKongsi dan I tengok time tu ada promotion lah, dia ada promotion. So I terus program untuk ni, I daftarkan dengan whole my family. Masa tu lebih kurang lunch hour, my wife ada call, dia cakap my son ada muntah heavy non-stop. Habis bila petang pun dia still muntah, go to klinik lah. Dan lepas tu bila kita dia dah beri ubat, dan doktor suggest case kalau anak I masih lagi muntah waktu malam tu, dia suruh masuk ward sebab kita risau takut badan dia dah sudah lemah kan. Jam 1 pagi dia mula muntah balik. Dia muntah balik non-stop lah sampai 3 times I think. Dia cakap so kita pergi ward lah. Dan bila masuk ward, petang tu I sudah semak juga dengan ejen. Cakap I punya WeKongsi ni untuk anak I ni macam mana, sudah matang ke belum? Dia cakap so far dah lebih daripada 3 ke 4 bulan. So dia cakap memang dah okey lah. Habis dia cakap you refer dalam apps, you tunjuk ada dalam tu kan ada medical card punya tu kan, WeKongsi punya apps, dan tunjuk je tu, lepas tu boleh buat urusan ward. Nak masuk ward tu pilih Putra Specialist Hospital pasal dekat dengan my home kan. Dan dia ada bagi nombor link juga untuk call center WeKongsi lah. Okay, lepas tu masa tu call tapi masa tu GL belum approve. Tak masuk, kita anak I sudah lemah kan, cakap mau biar saja. Jadi I kena bagi deposit 2K. Dalam masa sama I minta juga dalam masa semak juga dengan WeKongsi check status DL untuk approve ke tidak. Dan esoknya tu barulah dapat result. WeKongsi pun dah call, dia dah call I, dia pun dah call hospital, dan dapatlah approve GL. Discharge okey, tak ada masalah. Cumanya biasalah di hospital, biasa memang akan take time lah. After next weeknya, duit yang deposit 2K tu dia dah back in balik lah kepada I. So far okey lah, dengan dia bulanan pun tak, orang kata masih lagi mampu untuk kita bayarkan. Dan dia punya kos pun okey, tak terlalu mahal dan orang mampu lah untuk bayarkan. Sebab sekarang ni kita tahu lah kontribut untuk insurans sekarang ni semua kos semua dah makin meningkat kan. Tak ramai yang mampu untuk memiliki medical card kan. So apa yang WeKongsi provide ni, yang WeKongsi Hajat ni bagus lah. Dia boleh, makna orang-orang biasa, orang-orang B40 pun dah boleh ada peluang untuk terima manfaat seperti orang-orang lain untuk dapat medical card. WeKongsi mantap. WeKongsi